Sanggerai. Ada halal kita makan lah. Simple je. Wow. Comel tu. Alright, boleh lah Okay, terima kasih. Boleh pilih dulu, nanti saya datang ambil. Okay, boleh. Terima kasih. Signature roasted chicken rice satu. Steam chicken rice. BBQ chicken. Ni comel tu ni. Boleh lah. Lamb fried rice satu. Potato cheese stick satu. And then gapo dia lagi. Ni boleh lah. Tarik ni ambil yang hot punya. Tarik hot. Ya. Ada nak racun saya lagi ke? Ada. Goreng bang. Best seller Ya. Boleh lah satu. Alright. Terima kasih. Signature roasted chicken rice. Bau nasi dia pun sedap ni. Aku rasa tahun ni aku tak pernah makan lagi nasi ayam. Boleh lah hari ni try Roasted steam dengan BBQ honey. Try roasted dulu. Ayam, nasi, acar. Not bad ke Yang roasted ni rasa dia juicy. Yang ni signature lah dekat sini. Nasi dia wangi, ada aroma. Set ni akan dapat sekali dengan wonton dengan acar. Steam. Try buat combination yang sama. Ayam, nasi, acar. Wow. Dia ni rasa dia lembut lah. Tender. Pair dengan nasi sedap lah ni. BBQ honey. Cili nasi ayam. Sambal kicap. Sang cili pedas. BBQ honey chicken ni rasa dia caramelized. Lepas tu ada rasa BBQ sikit. Memang sedap. Approve. Char kway teow. Aku sebenarnya tengah kenyang ni. Tapi walaupun kenyang dia still rasa sedap. What? Jadi rasa api-api sikit tau. Tak salah pilihan aku makan sini. Sanggerai ni dia ada dekat IOI City Mall dekat Putrajaya. Dan dia dah disahkan halal. Lamb fried rice. Bau pun dah menyelerakan Nasi sedap, kambing lembut, rempah okey, telur kuning cair dia pecah. Kombinasi sempurna sekmo. Itu. Ada lagi. Alright, terima kasih. Aku lupa lah aku order lagi satu. Ini gapo dia nama dia? Potato cheese stick with mozzarella cheese sauce. Ada cheese sauce dekat atas dia. Nasib baik baloi try. Dalam dia macam ni kau boleh nampak. MU kalah lagi. Apa je dia boleh menang? Kalah teruk tu.